Drama adaptasi Noda Panggil Aku Dahlia karya Nur Suraya akan disiarkan bermula pada 28 November 2025. Drama dengan 26 episod disiarkan setiap Jumaat hingga Ahad. Pukul 6.45 petang di TV1 atau stream di RTM Klik. Skrip oleh Maizura Idris dan Syida Zali. Arahan bersama Muhammad Ismaizal Yusof dan Syuhaimi Zulkifli. Terbitan Jajah Ishak Channel Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon seperti Razwan Rosli sebagai Wadi Hanan, Riana Amirah sebagai Putri Dahlia, Aidit Noh sebagai Farhan, Hazrat Muaz sebagai King Shah, Alia Farisha sebagai Tasnim, serta ramai pelakon membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan Puteri Dahlia, pewaris tunggal kepada pengusaha ladang teh, Megat Kais dan Puan Lorinda. Kejaya yang diminati sebagai arkeologi terpaksa ditinggalkan kerana terpaksa meneruskan perusahaan bapanya. Ayahnya yang berada dalam keadaan berkerusi roda sukar untuk menjalankan syarikat. Dahlia cuba untuk menyelamatkan ladang teh tersebut. Ditambah pula dia bertemu kembali dengan Wadi yang sering mengusiknya ketika di sekolah. Apakah yang terjadi pada ladang teh milik keluarga Dahlia? Dapatkah ianya diselamatkan?